Allahu Akbar. Banyaknya. Ya Allah, musim-musim raya haji ni banyaknya daging terbuang tu. Betul ke daging korban ni? Ya Allah, banyak tu sayangnya pembaziran. Allahu Akbar. Banyaknya berlaku pembaziran. Allahu Akbar. Raya korban ni kita bukannya nak ikut hawa nafsu, bukanlah nak buatkan pembaziran. Patutnya kita kena hayatilah kisah ibrah tu. Kisah Nabi Ibrahim yang sanggup korbankan anak dia. Sebab itulah kita kena ambil ibrah tu, bukannya kita buat pembaziran. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Ruginya daging tu. Tak tahulah daging apa kan. Ni korban ke daging yang dah busuk ke, mungkin ada orang buang. Allahu a'lam. Akbar. Banyak kan daging buang tu. Uish, tak tahulah itu kat mana. Tapi bukannya nak cari salah siapa ke, nak hantam siapa-siapa ke. Video ni nak kita sama-sama fikir, sama-sama kita hayati, sama-sama kita ambil pengajaran.